Berita pada hari ini, ada seorang perempuan yang beratnya 5 tan mati kerana oleh letupan Samsung Galaxy Note 7 yang pertukaran bateri barunya. Punca kejadian ini berlaku apabila seorang lelaki badan warna kuning dan kepala ais memberi hadiah Samsung Galaxy Note 7 kepada dia semasa hari jadi. Samsung telah bagi tahu semua orang untuk pulangkan balik telefon tu kepada dia. Polis telah membuat siasatan bahawanya ini bukan salah lelaki badan warna kuning dan Samsung, tapi ini salah dia kerana kucingnya telah menjatuhkan Galaxy Note 7 dari atas meja. Ini membuatkan mekanikal di dalam telefon itu retak, bateri kemungkinan bocor. Polis juga tahu puncanya meninggal dunia bukan kerana mereka berdua. Ini kerana dia tidak membeli phone case di mana-mana kedai terdekat. Itulah berita pada hari ini daripada Astro Pagi-Pagi Buta.